I had the answers to everything. I had the answers to everything. Act like an angel, dressed like Crazy. Inilah klinik tempat Zik selalu hantar kereta bila ada masalah dengan sound system, iaitu TC Audio Mute The Night Alarm. Dr. Tarma ini bukan calang-calang orangnya. Dia boleh bedah, sambung urat dan stabilkan nadi sistem audio kereta korang. Tak adalah, Zik gurau je. Zik pilih setup yang ngam-ngam dengan bajet RM5,000 yang pernah Zik kira sebelum ini dengan memakai brand Infinity by Harman Kardon. Setup ini termasuk komponen set untuk depan, Coaxial belakang, ada 6 subwoofer dan juga DSP Crossfire 8 channel. Kalau korang tengok speaker original, kon dia dah macam cardboard dah Zik tengok. Magnet pun kecil. Bila compare dengan Infinity, memang jauh beza daripada segi material dan juga bunyi. Zik tanya Brotama, boleh ke PMP? Jangan risau, Brotama ni dah siap buat soket plug and play terus ke soket yang asal. Bracket untuk speaker pun bukan dia main ikat je, tapi siap bagi dengan bracket yang solid dan juga sponge yang khas pada speaker korang supaya bunyi lebih fokus. Wiring, memang kemas. Korang boleh tengok sendiri bahagian under 6 subwoofer, ada fuse box yang diletak dekat bateri dengan menggunakan braided cable dan semuanya tersusun. DSP pun sama, memang tersusun je wiring dibuat. Lepas pasang semua, masuklah bug tuning DSP. Kereta Zik pakai two-way full active system. First kali dia buat time alignment, lepas tu crossover setting untuk setiap speaker. Lepas itu dia buat EQ tuning. Jadi yang ini bukan untuk cek telinga ya, tapi ini adalah mic real time analyzer untuk dapatkan flat response. Selepas itu Brotama akan adjustkan setiap response di speaker supaya vokal dan bass tu lebih stable. Bukan jenis yang macam cucuk DSP plug and play tu lepas tu terus cakap siap ya. Bukan. Bila semua dah tuning, inilah hasilnya. dengarlah dunia, rintihan hatiku yang terbalut dalam doaku. Inilah sumpahku, dengarlah dunia. Act like an angel, dressed like Crazy. Act like an angel, dressed like crazy. Zik memang puas hati dengan setup ini. Untuk penggunaan family memang Zik rasa dah cukup dah. Kalau nak shock seorang-seorang, barulah kita setup 3-way. Kalau korang cari tempat buat audio ataupun soundproof yang betul-betul berkualiti, ini adalah tempat yang memang Zik 100% recommend. Okey, Zik nak pergi sambung jap layan sound system yang baru.